Okay, Assalamualaikum. Kita bertemu pada video untuk kali ini, sebuah lagi lokasi yang boleh kita kongsikan pada kali ini. Nampak agaknya sebuah lokasi ni yang nampak seperti kilang yang telah pun ditutup. Okay, kita pun tak pastilah kilang apa. Cuba kita untuk sama-sama kita explore untuk melihat secara dekat. Dan ada juga beberapa kawasan yang kami tak boleh nak highlight sangat sebab dia berdekatan dengan bangunan-bangunan yang masih lagi digunakan pakai dan sangat dekat. Cuma yang boleh dapat kita kongsikan adalah sekitar kawasan yang telah pun ditutup ni lah, kilang terbiar. Jadi nampak sangat menarik, luas pun luas, tapi sejauh mana dia punya trail dia tu kita tak pasti, dan kita pun tak tahu apa yang ada kat ujung sana. Nanti apa-apa kita boleh check nanti. Okay. Kita belanja satu tingkat je dulu sebab rasanya dekat atas pun sama je. Mungkin selebihnya boleh tengok di Allahu Akbar. Ada bunyi. Aku tak bidak apa-apa Nampak bila ada bunyi ni seolah-olah ada benda kat atas ni. Tak apa, kita cuba. Sepatutnya aku tak naik, aku terus turun, tapi disebabkan ada bunyi ni datang dari sini. Okey, aku cuba selidik. Ciwa konon-konon nak. Aku tak tahulah kalau dekat pokok tu macam ada sesuatu. Aku cuba tengok. Alamak, tiba-tiba come on lah, bateri penuh hari ni. Okay, aku rasa aku nak cuba letak kamera dekat sini untuk buat sesi rakaman video saja. Okay, nampaknya kawasan ni agak rare sikit. Okey lah, kita dah turun balik. Dan rasanya aku tak pergi ikut di bahagian belakang sana sebab belakang sana pun tak ada apa. Kita cuba turun lah. Sebelum tu kita tengok dulu kat kawasan ni. Ini macam siapa macam office, toilet apa. Salah. Kita turun. Ada sesuatu tak kena dekat sini. Terus terang aku katakan ada sesuatu yang tak kena dekat sini. Mula tadi bukan main terang lagi torchlight aku. Tadi dia kacau. Torchlight aku. Tiba-tiba blinking, lepas tu padam. Nampak tak? Dia nak mulakan permainan. Tapi tak apalah, abaikan dulu.
Dia tahu kadang-kadang datang dalam keadaan mengejut ni, dia orang pun tak ready nak welcomekan kita orang lagi. Tapi tak apa, kita turun dulu. Dia selalu kat atas pokok ni lah. Pokok ni? Dia dengar ngilai kan, ngilai. Kadang-kadang dia ketuk Zain tu, tang, tang, ketang. Kita punya pos berapa kali dia ketuk. Ha. Kadang-kadang bunyi macam cakar. Ha. Member ni dah jumpa Pontianak, dia melekat. Ha. Allah. Aduh. Kat tepi tu. Macam ni. Oh yo. Macam tu. Ah. Aduh. 7 hari 7 hari saya demam. Itu pun Demam. berubat. Kalau Dah tidak, lama dah? memang tak boleh apa. Dah lama dah kena? Ha? Dah lama dah kena? Itu masa kerja tahun 2011. Ui, lama dah Ha. Tapi memang berlaku lah. Tapi yang ini memang yang sama, saya ingat yang sama juga. Kalau duduk dalam bangunan bang, bunyi kaca, bunyi botol jatuh, bunyi orang bertukang, orang berjalan macam-macam. Oh, dalam tak ada apa dah kan? Ha? Dia sama macam ni juga kan? Ha. Cuma yang ni masih ada jaga lagi kan? Yalah. Maknanya gangguan ni malam je lah. Malam je. Siang pun ada bang, tapi petang pukul 4 ke atas. Oh. Pukul 4 ke atas. Sebab saya pernah masuk sekali 4 ke atas. Ui, bunyi tarik kursi pram. Memang menyeramkan lah. Tapi kawasan yang situ pula tak ada? Situ saya tak pasti. Tak pastilah kan? Tapi masa dulu ada anjing sini, Aha. memang setiap malam berbunyi. Bunyi setiap malam bunyi. Dia anjing. Seram. Sayur je. Habis dah kena tu, okey lah, tak ada apa. Sekarang ni buat biasa-biasa je lah, nak macam mana, nak kecil. Berani tak berani je lah. Berani tak berani. Lama bang, daripada 2011. Beranikan diri je lah. Tapi berak memang tak berani lah kalau malam seorang. Habis kalau nak pergi tanah macam mana? Pergi kat balik rumah lah. Berak. Kat sini tak ada air bang. Dah potong semua bekalan apa semua. Elektrik je lah. Elektrik yang untuk sini pos saja. Bangunan semua tak ada elektrik. Sebab saya tu hari berak dalam tandas tu, nampak bayang-bayang, lari bukan seluruh bendik. Basuh malah kadar. Takutnya pasal. Bawah pintu nampak bayang-bayang. Jalan. Okey. Lepas tu ada bunyi ketuk. Pintu. Uish, pukul 10 malam tu. Aduh hai. Jadi dia tak jauh lah dengan bangunan sebelah ni bang Kalau nak dia apa-apa memang pun saya ingat memang. dia siang sini, dan malam mari ke sini. Betul, sebab ada dia orang pun cerita sebelah bangunan tu pun, ada bangunan di sebelah tu pun bagi tahu memang ada banyak gangguan juga berlaku. Itulah. Kan, cuma kita pun tak tahulah kan secara detailnya kan. Sebab malam itu hari saya dengar kat pokok ni bunyi. Baru lagi. Ni pokok ni. 11:30 Pukul ni, malam. Kalau pukul 3 pagi saya kencing kat tepi tu memang tak pergi tanda lah, kencing tepi tu bunyi rocak atas pokok. Saya memang tak pandang lah bang, dah tahu dah. Dah tahu Bunyi dah. pokok goyang. Malam ni kita try okey kot. Ya? Malam ni kita tengok. Malam ni memang ada lah. Malam ni kita tengok. Dia dalam antara pukul 12 ataupun 2 atau 3 pagi. Sini ada hantu dengan lembaga sebab saya baru nampak. Tahun lepas lembaga. Faham. Tinggi Lari ke bawah. Naik tangga. Okey, Orang tinggi, hitam tinggi. Okey, baik. Jadi yang abang nampak sini Pontianak lah Pontianak tu memang perempuan lah. Okey, faham. Saya nampak. Nampak jelas ke ataupun Memang jelas, bang. Allah, jelas Jelas, memang clear. Demam saya seminggu bang. Itu pun pergi jumpa berumur, minta air penawar. Allah Tidak, tak Akbar. sembuh bang saya. Pergi klinik, doktor cakap tak ada apa. Demam tak ada apa, tak ada. Tapi dalam panas. Okey. Lemah semangat kata. Tak ada, ni tak aktif dah. Jadi inilah pokok yang dimaksudkan mereka ternampak Pontianak mengilai dan bersidai di atas pokok ni, dan abang ni kata dia demam. Tak jauh daripada tempat yang kami nak buat ni, sebelah tu, dekat je. Okey, kita tengok malam nanti.